orang Udah lah gaya ke PC6 ha. Mau ke PC6 ha, lo pakai sepatu merah, lo pakai Sarawak. Pakai iko wo ke PC6. Ya tibo sinan tukar lah baju beko. Kalau pakai jus 6 kan berang dek melintang. Yang namanya kau. Ini do. Aduh, ambil itu rumah nak pergi nak pergi senam tak kai ko jo. Sebenarnya tak kai ko model. Ya. Kai ko mau kecil ya. Gara-gara senam ko. Kerana mu indak membaik. Orang tak dua lain indak lo membaik do. Jadi mu ngacau senam saya. Yo jangan dikeceng kau orang. Kau tiap orang lain nampak orang batuyaan. Oh, memilih dia lintang tu nak bayi. Kamu muncul kau tu nak mau itu. Yo kalau mak dia uan nah. Baru ya saya bibi tambah wo tu ngecek. Orang baik wo indak lah. Kau kita hambo lo keluar untuk wo indak lah wo. Abang wo indak lah. Kalau kau senam. Iku wo senam indak lo pandai dah. Pinggang tagang lo. Pinggang tagang. Kau nak lembu pinggang kau dari plastik wak le dek pinggang tagang. Kau makau kau dia senam le. Kau dah kabitul lah body ke. Tu ah. Oleh kamu dia orang lah wak. Kau indak pinggang tagang kata. Jadi semuanya wo le doso awak ketek kadang-kadangan. Akhirnya kau minta piti lah minta ke melintang tanah. Halo kau wo. Putih ya wo. Kini kau kesenam wo atau melintang. Kau ke melintang lo mau minta piti. Kini itu lah. Nak kesenam wo indak lah. Ampayah lo mau menurut kemarin. Body wo nan ngambil nan bohai ambo lo kapayah dia. Mambai ndak lo namu lo. Pai senam lah dulu lo tipu sina nak. Mambai ndak lo namu. Kini itu lah. Senam lo minta wo. Pandai ni aja. Kau bayi lo muncul. Kau nak tahu kau siapa. Kau kabin lo dun sana dengan gara senam kau. Tak nyangkau pada itu dah. Kasi awak kan kok lain kan tolong awak kan itu. Dia awak minta ke melintang dek melintang laki awak. Ini bagi piti. Tahu kau. 10,000 nya piti petang. Kan sedang tu seminggu 10,000. Itu urusan wo nak, urusan ambo nak. Ya itu kan bisa membedakan. Tu 10,000 tu mana beda. Wo. Jadi piti 10,000 nya bagi nya. Nak pe senam wo ro. Senam wo rumah. Aki rumah ha. Aku balai. Bayu nak muncul. Habis atau balik sana. Jaga rapi 10,000 seminggu. 10,000 seminggunya. Nak nyobain dah. Lala. Hendak mencari sampai senam lain. Banyak sangat senam lain. Kau senam gigi ko. Ada senam nomor lancap di tu lain. Bohai lain. Lala. Yalah, bukan mana ke senam lain nak. Ya. Baru ni kah? Berapa lauk sepotong? Kalau semua murah ya. Ya. Saya boleh apa dipotong? Dia. Gratis. Gratis boleh suruh jumpa pulang. Macam. Di sekolah kan dekat Ni nak ke ujung dekat lah. Saya tahu itu sampai senam lain. Boleh kau balik lauk. Ini kau atau kau apa? Ya, kau mananya sampai senam. Sampai senam ya lo. Mana lihat garasi yang tadi tu? Ujung ada lauk. Mana tahu ujung sampai senam tu? Percuma saya mengecek uncu nak dia lauk dah. Ujung nak pulang rumah. Uncu mang ada lauk. Ya. Pulang ke pulang beko. Pulang rumah uncu salah selamatan. Tak ada kan jalan tu. Apa nak ada kan? Mandi dapat tahu dah. Tanya ke mana tu Ini mang ada lauk atau ke mencari bini sih kau? Tanya tu kau nak UNESCO. Nak kau neone, tanya kau uncu. Tak ada kan jalan tu. Lah. Ambo mengecek masalah senam kini uncu ke pulang. Ujung ada lauk pakai cara senam. Nak masuk orang siap sakit. Kalau nak pandai cik melatih, dia mati orang lah. Kalau namu dia melatih, banyaknya kah kalian lain. Jadilah guru lain nak kalian. Woi. Aduh dah kira. Lah padia warna para saya ni di ombong ni dah. Lah minu warna bor orang gini dah. Kok basenam ni keke indak ambagi. Ambo tingin lo model orang dah. Udah anak dan cucu Allah dah. Indak melarang ambo kau basenam tu. Tapi ambo nak takwin cieknya. Kok basenam kok jogging kau kok rancak kau beko tubuh kau tu. Ambo tak ada kurir, ambo lah mana yo kurir. Ini dah takut lu meninggal kau kurir di rumah. Malah pai dah apa kau. Orang mengecek lalu nak mengecek kau dah. Kau dah takut ambo rancak dah rumah kau dah rubah. Ambo body kau dah sehat basenam tu dah sehat. Tadi syekh kemari minta peti senam. Dah tahu ndak bayi. Gara-gara ambo rusak orang senam sudah alai saya. Ambo ndak melarang senam tu. Bang senam tu rancak olahraga. Tapi ada yang lebih rancak pada senam tu lain ndak lo membayi tu. Menyapu rumah, mencuci piring, menggosok, mapel.
Itu paluh keluar bisu keluar gini deh. Itu lah mau kerajaan sumur, dapur, kasur lah mau kerajaan kau mah. Aku nampai dia orang sama tu dah galak-galak dah. Itu senam wajah namu tu galak tu. Hei. Yo kan bos orang kerajaan. Kan kau pikir hendak kau pikir membayar tu. Atau menunggu-nunggu utang ini dia. Utang nana. Utang lapau saya belum terbayar dia. Utang saya nak menimbul lah. Aku piti ada orang bukunya. Ambil aku. Cukup ini betul lah. Kau kasenam kau kasenoi kau kamanga kau kajojing jongging kau atau serah kau lah. Dah. Aja piti sono itu. Dah. Alai. Dah. Terus menurun mana selera dah mah dah. Dari 10.000, 10.000, 5.000. Ikut tagih dah bini ya dah. Untung nak bagi kau piti dah. Kau banyak aja kau senam segala macam lah. Senoi kau lah nak bagi piti dah. Dah. Kau tak mau diatur. 5.000. Nurun. Berapa berhenti tu? Ambil saja. Iku mangkum ambil boleh mutarang ke kau. Selalu salamu ko pangkabala wa baca iki piti ke piti je. Sebabnya kau ndak mau mensyukuri doh abara piti nan bagi. 50 lah, 10 lah, 20 lah, 5 balik lah. Tak pernah kau syukuri dah. Akhirnya cuma syukuri dah kau piti nan bagi kau. Untuk dapat berkah dah wa. Abanya harus kiwa ingin kau ketel lah. Kau indah dah. Kau mau pek je. Segitu mahal aku bersyukur segitu kaunya. Ambil foto 50 juta. Kalau ustaz mengecek, kalau rezeki itu disyukuri akan ditambah. Ayolah kalau itu dah ambo syukuri piti 5.000. Tapi coba dah fikir udah ingat di kepala udah tu. Besok makan nasi putih saya dah bersyukur. Awas. Ele kelado ini apa ada anak? Ada bunda anak. Yang batu. Yo wo kamu lihat lu le do. Hai. Lo nyak telu mbak. Hai. Ai mau bunda lah. Bunda, ada orang balik talu. Darah talu cek ni. Kamu beli talu nih ini. Iya. Talu cek 2.000. Di 2.000. Kalau kalau mau ibu betul apa? 5.000 nambah 1.000 lah ya. Dapat 3. Biki mau ibu tadi lagi ada lintang. 3 lah mau ibu lagi ni. Kau nak ayam saya pak? Huwag ka balik talu atau mengago-ago saya. InsyaAllah. Kita membalik ke jiwa 5.000 nya itu. Cuma kalau ayamnya wo balik, akan besok talu banyak talu ayam wo. Uni kamu beli talu, kamu beli ayam. Marang lah pokok balik. Uni terlalu uni tinggi mana? Piti nak ada bahasa itu ya tu. Kalau mau talu pulang dah mau ayam. Kini betul saya lah uni kau nak niu ayam ni talu urusan dia udah tampan malah. Pandai urusan ini tu. Oh, tanggal ke tampan ke? Dia mago saya, mago dapat kalau nak ada. Tampan tu, ambo nak hijau tampan tu urusan. Dia hijau panggil cek orang, masuk malintang. Ini je malintang, nang gilo masuk malintang, malintang baca kak jambu tarik. Iyo, kalau berurusan ayam, uni yo talu yo abang tampan tu. Tapi yang punya ko inyo, nak ambo doh. Tampan lo nggak punya. Nggak urusan tampan tu doh. Jalannya tukang asuh-asuh ambo laki ambo tarik. Orang tampan tu dah mereka dia ambo doh. Tu. Dah. Talu nanti. Bunda, tadi lu tu dah. Cucu. On. Bandaru. Ya no. Sampai ke kandang ayam dan mencari apa Bandaru? Kembali talu kat gua. Raja. Agalan. Ambil ke talu. Kamu balik itu kamu minta baca jalih salah. Kalau balik yang cak kalapaunya, bilolah sejarah Bandaru kau berjual balik dah. Bali ya dia minta deh sampai anda. Ndak ketuju dek Bandaru. Bela ternak ayam bentuk dan gua. Dapet talue, dapet dagingnya. Tu. Ndak ketuju dek Bandaru. Ketuju lah, enggak ketuju. Itu. Acumpan.
2 kali talu ayam sari Lisa. Ayam ko Bandaro, Ah, batalu tuh cie sarinya. cik sari. Kalau gadis ya kadang batalu bisu indah. Tapi kalau lah sekali 2 kali ya batalu, cie sari itu orang tua ayam gonyo. Kalau Bandaro ingin batarana ayam, ingin talu tuh 2 sari Ya. atau 3 sari bisa. Apa Tapi aja lah? caro ya, Ya. pandai-pandai Bandaro 2 ayam. Mana cawe gitu lah. Iya, dan mana salah tanyo. Masuk 2 sari, 3 sari. Pandai jaya baca lah. Marang saya. Aja lah. Nyo kalau batarana ayam tuh di ilmu nyo. Oh, ilmu Ya. Pahami ilmu tingkah laku ayamku. Oh, itu. Li tahu awak. Bila ayamku bertalu, bila ayamku manatih. Ah, let paham ni Bandaro tu. Berarti dicatat mula. Jam sekian talu cik. Itu ya. Eko sebanyak eko kau di Bandaro Wang. Iko talunya di kumpuan, ada di jua, ada di tetehan. Oh, Ah, itu. gitu. Kian ada tempat. Aja dah. Bandaro. Ayam ko manatih Ah. bisa diaraman do induknya atau bisa melalui mesin panatih namanya hatchery. Paham tak Bandaro? Oh, Nah, berceri. betri hatchery. Oh, ceri. Kalau Bandaro bisa ya menatihan ayam. Wajar. Ingin Bandaro menatihan ayam. Namanya. Ambil telur ayam tuh. Tuh. Ayam ko menatih kan butuh kehangatan kok. Ya. Alatan telur ayam tuh diketiak Bandaro. Sapian. Sapian 3 minggu menatih mah. Oh, itu cera. Tapi sudah tuh yang tuh mati lain. Bunga tiak. Dia baru ketiak.